Scroll phone sebelum tidur, layan Netflix sampai lewat malam, cahaya biru dari skrin nampak biasa, tapi kalau hari-hari terdedah, kesannya besar pada mata kita. Ni 5 kesan utama cahaya biru pada mata. Saya bukakan mata anda. Pertama, mata cepat penat. Cahaya biru buat otot mata kerja lebih keras untuk fokus. Sebab tu bila lama tengok skrin, rasa berat dan nak gosok mata. Kedua, mata jadi kering. Bila kita fokus tengok skrin, kadar berkelip boleh turun hampir 50%. Mata mula rasa berpasir, pedih dan merah. Ketiga, ganggu tidur. Cahaya biru hentikan penghasilan hormon melatonin. Itu sebab bila tengok pun sebelum tidur, otak kita susah nak shut down. Keempat, pendedahan lama boleh rosakkan retina. Macam kulit yang terbakar matahari, retina pun boleh cedera bila hari-hari kena cahaya biru tanpa perlindungan. Kelima, fokus makin perlahan. Bila mata asyik stres, nak baca teks atau kerja detail pun rasa lambat dan blur. Kalau anda banyak guna phone atau komputer, lindungi mata dengan spek anti cahaya biru dan ikut 20-20-20 rule. Mata kita tak ada spare part, jaga sebelum terlambat.